September 2025. Apa khabar semua? Salam sejahtera. Selamat datang ke Stadium Bandaraya Pulau Pinang. Penang FC bertemu DPMM FC dalam saingan Liga Super hari perlawanan yang pertama untuk membuka kempen Liga Super 2026-2027 yang kita jangkakan akan lebih panas, akan lebih mendebarkan dan akan membawakan satu suasana bola sepak yang luar biasa. Wan Rohaimi ada luahkan dia mahu mengelak daripada situasi musim lalu berlaku. Ada permulaan yang tidak meyakinkan. Dari awal lagi mahu bermula dengan langkah kanan. Mungkinkah di sini permulaannya? Cantik percubaan yang dilakukan. Sasar ke sedikit ke sebelah kanan daripada Boboyanov, tetapi saya kira ada sentuhan dari pihak lawan yang ataupun biasan yang kita dapat lihat di sini. Cover semula, bahaya kedudukan ini dan lihat. Satu foul daripada Fazli Mazlan. Jika tidak, anda dapat lihat di situ 3 pemain yang bebas. Ini dakwaan daripada Toha di situ. Itu sepatutnya lebih daripada sekadar kad kuning, tetapi anda dapat lihat kedudukan di mana kedudukan pemain-pemain berjersey biru yang lain. Anda dapat lihat di situ situasi 3 pemain berjersey merah lawan Ramdan sahaja. Dan itu dia kad merah yang dilayankan kepada Fazli Mazlan. Tidak ada sebarang keraguan. Dan itulah yang saya fikirkan juga pada mulanya. Jamie McAllister mendapat kehendaknya di sini. Bukan saja baki 45 minit separuh masa yang kedua, tetapi dalam baki waktu yang tinggal dalam babak pertama ini dan juga waktu kecederaan nanti. Peluang yang pertama dan jaringan yang dapat dihasilkan di back post Dalberto Luan, tetapi offside kedudukannya. Dan Dalberto sendiri meminta sama ada pemeriksaan akan dilakukan, iaitu pasti dia mendakwa dia tidak offside. Terlihat di sini dia dalam kedudukan offside. Cuma jarak jauh diselamatkan. Wow. Hami Abdullah nyaring. Berapa kali sudah pun kita lihat keupayaan dari jarak jauh melakukan rembatan seumpama ini daripada 2 pemain Uzbek. Bukan sahaja pemain seperti Bakhtiar Qosimov, tetapi juga Murodbek Boboyanov. Sepakan penjuru, nyepus, ditanduk keluar. Bahaya kedudukan ini dan jaringan yang berjaya dilakukan. Faithful Deobino. Wow. Wow. Dalam kekeliruan, dalam kelam kabutnya dalam kawasan penalti, nampak seperti sebenarnya foul yang diberikan pula. Pada mulanya seolah-olah jaringan itu disahkan. Anda lihat sendiri reaksi daripada pengadil. Tetapi kemudiannya foul ke atas penjaga gol diberikan di sini. Saya kira daripada pemain Uzbek itu sebenarnya. Dan mendakwa tidak ada gol. Dan selepas pemeriksaan itu dilengkapkan oleh saudara Faizuddin, jaringan itu dibatalkan secara rasmi ya. Cantik turn yang dilakukan Penang. Secara tiba-tiba dia 3 lawan 1 ketika ini. Tolakan yang agak baik. Sayang. Sayang 1000 kali sayang. Kerana tolakan itu di belakang kedudukan Javier. Dan peluang itu lenyap sama sekali. Larian yang cukup baik Fahmi Daniel. Wow. Apakan daya. Peluang terbaik dalam babak kedua ini yang kita dapat saksikan. Ada 2 option, kiri atau kanan. Dalberto. Mungkinlah ini peluang yang dinanti-nantikan. Dan jaringan yang berjaya dihasilkan. Diuji sekali, tetapi peluang kali kedua. Miguel Oliveira. Untuk Jamie McAllister. Untuk DPMM. Jaringan Miguel Oliveira.
untuk meletakkan DPMM di depan dengan kelebihan 11 lawan 10. Kita dapat lihat seorang lagi pemain DPMM di situ yang kita dapat. Ini tepat Dalberto Luan Belo. Hantarannya itu secukup rasa, cukup berat. Dan tidak ada apa-apa yang mampu dilakukan oleh Stefano Bruno di situ. Satu tercan keras sekali lagi melipatkan Tommy Mawat di sini. Kali ini tidak ada maaf bagi Tommy Mawat Bada. Wow. Kad merah dilayangkan di sini yang kedua. Untuk Tommy Mawat Bada. 54 minit tadi dia dilayangkan kad kuning yang pertama. Dan kali ini kad kuning kedua tanpa keraguan. Tak banyak sebenarnya yang berlaku. Mungkin ada sedikit tolakan, kita lihat sekali lagi. Dia sudah pun diberikan marching orders untuk keluar kawasan permainan. Dia mampu mungkin senyuman saja. Bukan Penang mencari gol penyamaan itu. Itulah persoalannya ketika ini. Delivery yang baik, tandukan daripada situasi point blank yang dilakukan Enzo Celestine. Tidak dapat menghasilkan jaringan, namun Penang akan datang lagi. Mereka belum berputus asa lagi. Itulah peluang terbaik untuk melakukan jaringan, tetapi dapat diselamatkan oleh Haimi Abdullah Nyaring. Satu big save yang beliau lakukan. Faith Friday Obilo turut naik ke atas. Trafik merata-rata. Dan akhirnya whistle dibunyikan untuk DPMM FC dan Jamie McAllister mencatatkan 3 mata pertama mereka. Dan lihat betapa bermaknanya untuk beliau pada hari ini. Meraihkan bersama dengan Kapten Azwan Ali Rahman di situ, yang sudah pun digantikan. Hakimi Abdullah Nyaring memainkan peranan yang cukup besar juga dalam kemenangan ini. Muktamad di Stadium Bandaraya untuk hari perlawanan pertama. Penang FC 0, DPMM FC 1. Sekian saja, kita jumpa lagi.